الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. Kawan dikasih sekalian, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Ta'ala atas limpah-limpahnya pada kita sekalian. Hari ini kita dapat sambung lagi pelajaran kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita semua dan dapatlah kita penuhkan masa kita dengan kita beribadah kepada Allah dan kita belajar ilmu-ilmu agama, khususnya bila kita duduk di akhir zaman begini. Kita sambung lagi pelajaran kita pada hari ini dalam bab zikir pada perkara-perkara yang mendatang. Baik, pelajaran kita ni pada muka surat yang ke-252 ya, zikir yang dibaca pada waktu-waktu kesusahan dan bila ditimpa oleh malapetaka. Telah pun kita baca pada doa menolak bencana dan menghadapi perkara-perkara penting pada muka surat 251. Bila kita ada perkara-perkara penting ataupun kita ditimpa oleh apa-apa kesusahan dan kesulitan, maka hendaklah kita membaca akan doa-doa yang tertentu seperti mana diajarkan oleh Nabi kita SAW, khususnya doa pada perkara-perkara yang penting seperti kita kata serabut dulu, sedih, duka cita dan macam-macam perkara yang kata meresahkan kita, menduka citakan kita semua. Maka di antara doa yang diajar oleh Nabi kita SAW baca ialah surat 251, La ilaha illallahul azimul halim, La ilaha illallah rabbul arshil azim, La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul arshil karim. Hadis dikeluarkan oleh Ibnu Khuzaimah. Hadis juga disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim rahimahullah ta'ala, dan telah pun kita laluinya pada minggu lepas. Baik, kita sambung lagi pada hari ini, iaitu pada muka surat 252. Kami meriwayatkan daripada Anas radhiyallahu anhu dari Nabi SAW bahawa apabila beliau menanggung perkara yang menyusahkannya, beliau membaca zikir, Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghith, Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghith. Wahai Tuhan yang hidup dan yang sentiasa berdiri dengan sendirinya, dengan penuh rahmat-Mu aku mohon pertolongan-Mu. Riwayat At-Tirmizi, dan katanya ini adalah hadis yang sahih isnadnya. Baik kawan sekalian, di antara doa yang diajarkan oleh Nabi kita SAW juga, apabila kita menanggung perkara-perkara yang kita rasa menyulitkan kita, menyusahkan kita. Apabila ada benda yang menyulitkan kita, kita kata Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghithu. Ya Hayyu, wahai Allah yang sentiasa hidup. Ya Qayyum, wahai Allah yang sentiasa berdiri dengan sendiri, menguruskan segala perkara dengan sendirinya.
Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika, dengan rahmatmu ya Allah, astaghithu, aku minta ampun. Jadi di sini apabila kita ada masalah, idza nazala bihi hammun, bila kita ada duka cita, ada sedih, ada sekabut perut dan sebagainya, apa kita baca? Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghithu. Mulai balik, Ya Hayyu, wahai Allah yang sentiasa hidup. Kita baca banyak kali lah, dengan baca sekali lah, kita baca sama-sama. Bila kita ada masalah, kita baca sama-sama. Nabi kita bila ada masalah, ulama tulis sini dia kata, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza ijtahada fi du'a. Bila dia bersungguh-sungguh pada dia meminta, dia berkata Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Hayyu Ya Qayyum, wahai Allah yang sentiasa hidup, wahai Allah yang zatnya sentiasa berdiri dengan sendirinya. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika, dengan rahmatmu ya Allah, astaghithu, kita minta pertolongan. Jadi kalau kita nak minta pertolongan ni dengan rahmat Allah Ta'ala, supaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala pandai kepada kita, siap kepada kita semua dalam masalah yang kita hadapi tadi. Dalam hidup ni tuan-tuan semua, hak paling tak sekali dah sekabut perut. Kalau duit tak ada, perut tak sekabut, tak apa lagi. Betul tak? Duit tak ada, perut tak sekabut, tak apa lagi. Kalau pitih ada, perut sekabut, tak boleh juga. Kalau orang gemuk nak suruh jadi guru, obat dia kena sekabut. Tak sungguh. Setengah-setengah orang lah. Dia ada satu riwayat cerita zaman dulunya. Ada seorang raja ni, dia gemuk. Dia gemuk, raja ni dia gemuk. Dia tak suka kau gemuk, tapi dia gemuk. Maka dia panggil lah doktor, dia royak. Buat warna better ni, nak suruh better ni kurus. Royak ni, royak mari. Gemuk sama, tak kurus. Maka marilah satu orang. Satu orang ni orang cerdik pandai. Dia kata mengikut tilik nujum patiknya, dia kata tuanku akan mati dalam masa setahun. Dia kata kalau ikut tilik nujum patik ni, tuanku akan mati dalam masa setahun. Raja duk mikir kau mati ni kan, siapa kurus dia, cukup setahun tak mati. Raja panggil dia, dia kata, mu kata setahun mati, kata aku better tak mati lagi. Dia kata, itulah tuanku obatku. Kerana kita bila kita ada masalah ni kan, main dengan mati, dia pilih hari tolong. Betul tak? Ada serabut, makan tak lalu, akhir sekali ku. Riwayatnya, hak Nabi kita minta pelindung daripada apa? Daripada penyakit serabut. Bila kita ada masalah serabut, kita baca doa ni. Ingat balik. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith. Dengan rahmatmu ya Allah, aku minta tolong. Wahai Allah yang mempunyai 1001 rahmat, banyaknya rahmatmu ni ya Allah, aku minta denganmu ya Allah, maka kamu tolonglah aku. Kita baca alik pagi, kita baca alik time, baca zikir ni supaya kita ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala tarik daripada kita ni sifat serabut ni tadi. Biar Tuhan awal daripada kita sifat-sifat serabut. Inilah doa kita nak dalam hidup kita. Sebab kita ni, Nabi kita minta pelindung tuan-tuan daripada serabut ni. Dalam satu hadis yang lain Nabi kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah ya Tuhanku, aku minta pelindung denganmu ya Allah daripada serabut, alhammu, serabut, duka cita, taksir. Bagi serabut berlaku, serabut perut, duka cita, serabut dalam perut, duka cita dalam perut, semua ni Nabi taksir berlaku. Maka Nabi kita ajar kita
Jika ada kita rasa serabut perut apa-apa ni, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Allah yang sentiasa hidup, wahai Allah yang sentiasa mengurus, bertadbir, berdiri dengan sendirinya, birahmatika, dengan rahmatmu ya Allah, sialah pada aku ya Allah, aku minta pertolongan. Minta denganmu ya Allah pertolongan ni, supaya aku ni ya Allah tidak ditimpa dengan musibah-musibah dan penyakit-penyakit yang serabut ini. Itulah kita minta dengan Allah. Ingat balik. Ingat zikir ni, pendek ni. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith. Wahai Tuhan yang sentiasa hidup. Ada setengah ulama dia amal gini. Dia kata untuk mengekalkan kita ni tidak serabut dalam hidup sangat. Dia kata kalau kita semaya sunat sebelum semaya fardu subuh, lepas pada sebelum subuh kita ke semaya sunat 2 rakaat dik. Dia kata kita baca dalam semaya kita rakaat pertamanya kita baca alam nashrah laka sadrak. Lepas tu kita buat pegu dengan qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat yang kedua kita baca surah Al-Fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, dan kita buat pegu dengan qul huwallahu ahad. Ini disebut oleh Syekh Nawawi, saya oleh Syekh Al-Nawawi Al-Bantani, dia orang Indonesia, tapi pengarang kitab ulama tua lah. Nak ceritanya dia bacaan supaya kita ni semaya tu minta dengan Tuhannya lindungi kita daripada perkara-perkara yang serabut-rabut ni. Orang tak royak kita je dia serabut. Sebenarnya semua orang ni ada belakang serabut. Sikit-sikit seorang ada belakang serabut. Serabut kau tu, serabut kau ni, serabut. Bila kau serabut akan hilang daripada kita? Bila serabut akan hilang daripada kita? Bila kita mati, hilang serabut. Tak hilang juga. Dalam kubur dah tentu lagi kita serabut kan dah. Cuma atas dunia ni kita kata hilanglah serabut kita atas dunia. Tapi akhirat masuk kubur takut jumpa dengan kita ni banyak benar lagi lagu mana pula. Nak ceritanya kita minta berlindung dengan Allah ya daripada sifat serabut kita ni. Cuba kita boleh kawal benda-benda lagu ni, kita boleh kawal benda-benda menyusahkan ni, kita boleh kawal. Bila kita doa kita kawal lagu mana? Kita sejukkan hati kita. Sejukkan hati kita ni mudah saja. Kita balik kepada beriman kepada qada dan qadar. Benda kena kita ni, kalau kita balik kepada qada dan qadar Tuhan, kita selamat selalu. Pasal apa? Sebab qada dan qadar Allah Ta'ala ni mudah untuk kita selesaikan. Bapa kena gini, ketentuan Allah pada kitanya lagu ni. Seperti mana disebut dalam kuliah sebelum pada ni yang berkata satu orang Tino yang ditulis oleh Al-Imam Muzzahabi dalam Kitabul Kabair. Satu orang Tino yang paling comel di zaman tu nikah dengan orang jatuh hak paling uduh di zaman tu. Jadi bila orang dekat temu ni comel noteng, bapa nikah untuk lelaki hak uduh sekali, maka nak menaikkan hati dia ni senang, dia kata balik pada qada dan qadar Tuhannya. Lagu mana? Aku ni comel tapi dengan Tuhan tidak juruf, maka Allah Ta'ala denda aku boleh tok lelaki hak uduh tapi juruf. Tok lelaki aku pula dia ni uduh tapi juruf. Hadiah Tuhan beri ke dia nya boleh aku hak comel. Aku hak comel ni pula ada tak juruf aku, denda Tuhan beri ke aku nya boleh tok lelaki hak uduh. Dua-dua ni fair belaka. Sebab kita orang Islam kita yakin belaka dah qada dan qadar Tuhan pada kita semua ni. Tuhan tawakkan anak kita ni, wa ma rabbuka bizallamin lil abid. Allah Ta'ala Tuhan mu ni sekali-kali tidak buat zalim kepada kamu. Dan Tuhan tak buat zalim kat qada dan qadar Tuhan kita ni molek belaka. Bila bagi molek belaka dekat selamat belaka-belaka. Senang cerita. Itu jawapan daripada orang-orang hak beriman qada qadar. Ilahlah serabut sekarang tu. Bagi serabut hak lain pula. Hak lain tepi cara lain pula. Tapi serabut dah tak ajar, tak cukup kita nepi. Tepi tak boleh lagi juga. Kita ada Tuhan kan? Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghith. Nama duduk sirri.
Usaha duduk tadi, tapi nama duduk sini. Sama lagi. Kami meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila ada urusan yang merusingkan, beliau mengangkat kepalanya ke arah langit lalu mengucapkan Subhanallahil azim, yakni maha suci Tuhan yang maha besar. Dan apabila beliau biasa berdoa, beliau mengucapkan Ya Hayyu Ya Qayyum, wahai Tuhan yang maha hidup dan sentiasa berdiri dengan sendirinya. Berkenaan dengan zikir Ya Hayyu Ya Qayyum ni lagi, saya baca dalam satu kitab lah. Dalam satu kitab dia sebut lagu ni. Tak silap saya, satu kitab yang dikarang oleh Syekh Umar Al-Balanpuri, satu ulama daripada India sana. Dia kata, kalau mu nak hidupkan hatimu dengan hati yang berasa hidup semua, yang kita ada semangat nak berzikir, nak takut pada Allah Ta'ala semua, dia kata, mu bacalah setiap antara subuh dengan qamat subuh tu, Ya Hayyu Ya Qayyum, La ilaha illa anta birahmatika astaghith. Baca sebanyak 40 kali. Itu satu mujarrabat, ya, satu cubaan untuk kita menenangkan hati kita. Ya Hayyu Ya Qayyum, La ilaha illa anta birahmatika astaghith. Baca. Tapi kita ni kadang-kadang tak ada nak baca lah. Moga kita dengan qamat ni 10 minit bermasalah. Tak ada kita nak baca. Jadi kita baca lepas subuh. Lepas subuh kita baca. Ya Hayyu Ya Qayyum, La ilaha illa anta birahmatika astaghith. Ya Hayyu Ya Qayyum, La ilaha illa anta birahmatika astaghith. Kita baca sebanyak 40 kali, dia kata, untuk menyuburkan hatimu ni supaya hatimu segar sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tak ada nak buat pak kita, tak ada. Saya pun masjid saya tu saya qamat lebih kurang 15 hingga 20 minit dah. Tu pun tak ada. Dah 4 minit. 4 minit. Maya sunat pula 45 minit. Sudah 10 minit. Pada baca doa lagi sudah semaya 2-3 minit, sudah 13 minit. Pada baca lagi zikir-zikir lain, tak pada baca lagi orang ni tak ada. Orang-orang Arab tak apa, dia lagu lain. Imam apa di mazhab Hanafi dia qamat lewat. Masjid Tanah Arab 20 minit subuh, Tanah Arab subuh 20 minit ke atas. Kita Melayu tak ada. Lepas bel main sunat duk ngita tu imam duk mana tu bila duk mana. Ya Allah, qamat selalu. Tak ada pak kita. Zikir kita hilang banyak di sini. Baik. Kami meriwayatkan daripada Anas radhiyallahu anhu bahawa dia berkata, ada doa yang sentiasa beliau berdoa dengannya, Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini di antara doa Nabi yang paling banyak. Aktsaru du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa Nabi yang paling banyak Nabi berdoa dengan doa ini. Apa dia? Allahumma, wahai Tuhanku. Dia kalau tuan-tuan sebut doa Allahumma, tak payah sebutlah Rabbana. Dia Rabbana tu pun wahai Tuhan kami. Allahumma ni ganti pada ya Allah. Ya Allah, Allahumma, ya Allahumma artinya ya Allah. Rabbana, wahai Tuhan kami. Betul-betul ada. Orang-orang Arab dia tak kumpul. Allah Ta'ala tak kumpul, orang Arab tak kumpul di antara dua seruan. Jadi kita bacanya Allahumma atina. Kita dua-dua Allahumma Rabbana. Kita dua-dua orang Melayu ni. Kita ni bahagian nama untuk kita belakang bisa. Kita bahagian nama champion. Bukan kata dalam bak dok mau zikir je, dalam bak lain pun nama banyak. Beli kereta tu kata Yaspor. Beli kereta tu kata Yaspor. Dia bahagian nama.
Walahnya kalau kita ngaji model engineer hok buat ray tu untuk kereta tu dia beda tu. Dengan kereta berat ni ray dia berat ni tayar dia terbang. Tapi kita bahagian nabuh ni boleh nak pergi kita boleh nabuh. Torak kita biarlah. Buat tambah, hok tak dosa tambah pergi kan. Tapi orang Arab dengar pun pelik lah, pelik lah. Dan orang Kelantan boleh nabuh. Kalau dia nak cek rumah orang Kelantan, dia tengok rumah hok sama. Rumah Sabah ni semua rumah orang Kelantan. Satu kali satu rombongan Muslim Melayu pergi jalan dia jengka Pahang. Dia kampung jengka Pahang, Faizal jengka dia pun jalan. Jalan-jalan satu orang pensyarah dia kata di rumah orang Kelantan. Kata ke saya dia macam mana? Nanti aku nak tanya. Dek, ayah asal mana? Kelantan. Kelantan. Jalan pula. Ni rumah orang Kelantan ni. Kamu tahu mana? Dia pun tanya, dek, pakcik asal mana ni pakcik? Kelantan. Jalan pula, ada rumah orang Kelantan. Sang dia serabut, ketemu kenal belakang rumah orang Kelantan. Lepas pada itu, mu teka tanya pula betul belakang rumah orang Kelantan. Kata dia gini, kalau nak kenal rumah orang Kelantan, mu tengok rumah sabut tu sudah rumah orang Kelantan. Cuba akak sini, siapa dia buat rumah tak sambung. Oning kau tambah ke apa ada ke dak rumah tak sambung. Habis haji rumah sambung ke tak? Sambung. Wasu rumah sambung ke tak? Sambung. Ama dua-dua ama akak sambung. Alik ni ada tiang sambung ke tak? Sambung dah. Jadi kita bagi rumah duk kita. Habis ama sambung. Sambung. Bu, Ustaz Mak sambung. Sambung, jak dia begitu rumah kita ni sambung. Dia ingat rumah mula atak duduk gini kan, rumah bujai tu. Dapur tu kan, boleh buat atak dengan tangan begitu kan. Benar sekali duduk dapur tu, tak kena tak boleh tunggu air. Tu mujur sekat tu, kalau tu pendek kan sambung lagi rumah. Tu orang Kelantan. Nah serupa sini bahagian rumah duduk kita. Gapa-gapa kita faid kita berahi. Itu perangai kita orang Kelantan. Luak pun. Baik. Bacanya Allahumma atina. Ya Allah, atina ni maknanya kurniakanlah pada kami. Ya Allah, kurniakanlah pada kami. Minta dengan Allah ni. Dia nak kecek bui. Bui itu boleh juga, tapi tak sesuai dengan bahasa. Kata bahasa hak Tuhan. Deh. Kayak kita orang Melayu ni kan, kita kecek raja bertitah, Nabi bersabda, Allah berfirman. Sama juga sini. Bui ni bahasa kampung. Bahasa comel lagi nya kurnia. Ada kurnia. Orang tak guna kurnia untuk orang biasa. Dah. Majlis penyampaian hadiah. Sekolah ke sekolah. Majlis penyampaian hadiah. Maknanya cek tu orang biasa. Kalau tuanku serta turun ke mana-mana, majlis pengurniaan dia panggil. Pasal itu bahasa paling tinggi yang ada dalam masyarakat sesuai dengan orang. Samalah kita terjemah doa ni. Allahumma ya Allah atina, kurnialah pada kami. Saya guna bahasa kurnia ni pasal apa? Biar kita segera minta dengan Tuhan ni, benda yang Tuhan nak wik kita ni kan, semua kita segera besar belakang. Benda Tuhan wik kita jangan rasa kecil. Sebenar benda Tuhan wik kita ni kan besar belakang. Sihat kita besar, hidup kita besar, semua besar belakang. Allahumma atina, kurniakanlah pada kami. Fid dunia, di dunia ni hasanatan. Hasanah maknanya kebaikan di dunia. Wa fil akhirati hasanatan, dan kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar, dan peliharalah kami ya Allah daripada azab neraka. Ulama terjemah begini, dia kata atina fid dunya hasanah. Maknanya dia kata di sini fid dunya hasanah. Bagaimana kebaikan di dunia? Ta'atun, biar kita taat pada Allah. Wa qana'atun, biar kita berasa cukup dengan berbagai kurniaan Allah. Itu maknanya
minta kesenangan di dunia. Senang di dunia ni untuk kita taat kepada Allah, untuk kita rasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah. Dia dua sifat ni menyenangkan kita semua. Baik, bila kita boleh taat pada Allah, jiwa kita senang. Dalilnya, kalau kita tak semayang, kita serah keluh kesah. Serah tak boleh baca Quran, kita serah keluh kesah. Tak boleh bersedekah, kita serah keluh kesah. Hidup kita ni banyak kita serah keluh kesah. Kalaulah sekiranya kita ni tak boleh buat taat kepada Allah. Demikian juga yang kedua menyenangkan kita kepada dia, qanaatun. Qanaah ni maknanya kita merasa cukup dengan kurniaan Allah. Biar kita serah barang hak Tuhan beri kita ni kan, biar kita serah cukup sama. Kalau kita serah cukup sama, hidup kita senang. Kalau tak cukup, jadi hamba dunia kita. Pitih ada dah. Zaman dah ni lagi bahaya. Zaman kita dekat zaman nombor. Tahu zaman nombor? Orang tak bila nombor belakang. Duit kahwin 200,000. Duit kahwin 300,000. Duit kahwin 500,000. Duit kahwin 50,000. Duit kahwin 10,000. Kita serah kalau kurang nombor tu sudah lalu. Betul tak? Kita serah, kita mikir lagi tu. Kita tak mikir, kita guna kodok pitih tu. Saya nak mikir saya. Kalau hari izin saya akhir tahun lepas, saya nak pecah. Pecah awak ni. Baik. Kita tak mikir. Gaji kita hari RM5, tinggal RM2. Kalau gaji orang RM5,000, pecah dia mungkin RM3,000 ataupun RM2,000. RM2,500. Orang tak mikir. Walah dia tekah tu omor tekah tu dekat habis dah tidak pakai 2,000 hak ada. Habis kata. Tentu tak habis dah tekah tu. Moga orang umur 60 ni kan, anak surah ada sifat qanaah, atina fid dunya hasanah, nak ayat dia mana. Bila kita tengok pada masa tu umur 60 ni biasanya anak kita ni kan habis dah mengaji. Orang umur 60 galik anak dia habis dah mengaji, kecuali hak bini lewat 60. Hutang rumah habis dah 60. Hutang kereta galik-galik habis dah. Lepas tu pula tanah serta boleh makan dah. Anak orang tadi cikgu hak ni 300, hak ni 200, hak ni nak makan tu anak pun anak tanggung mak buat nak makan. Duit 2,000 tu jadi saving. Nak hidup tu mak anak-anak pakat sara kita tu. Tapi sebab tak ada sifat qanaah ni kan, yang mari keluh kesah pula. Usi. Hai kawan tak sepecing. Tengok gaji kawan kecil. Lepas tu nak kerja, wah kau tua lagi boleh kerja, kita kerja. Pitih ada tak guna. Pasal apa? Tak ada sifat qanaah. Menyebabkan hidup kita atas dunia ni tidak senang. Jak kita kata hak tu kali kita sihat, kali kita pecah kita sakit, lagi tak boleh makan. Pecah. Kamu tengok orang pecah bukan nak boleh hospital bukannya. Mentah-mentah apa tak boleh pagi ni start mana appointment dengan doktor. Mana USM lah, HRPZ lah. Mana kita esok lagi makan nasi pagi tak boleh. Apa ada appointment dengan doktor. Apa? Kena nyakit prostat. Orang tua je kata kena prostat dah. Waktu pula artina ni pula kawan tak boleh. Nyakit prostat dia pagi. Malam tu email Pak Amor mengajar malam. Dia kata ustaz dia umur 65. Kita boleh nyakit baru. Mana? Doktor tak nyakit prostat. Nak ayat cerita pada umur tu. Kalau kita ada sifat qanaah, sudah cukup belakang. Tak cukup apanya. Hidup kita ditanggung oleh anak-anak. Lepas tu pula, pecik kita pula ada. Kita pun tekah umur 60 ni, gagah buat ni KPT ada dah. Tu ya. Nak guna PT tak habis dah. Nak tuai pula kopi. Lagi tak habis. Nak makan daging mikir.
Nak beli handphone, mikir tengok handphone besar ke, bayar putih, $2 putih. Allah mahal. Dia nak makan dia handphone besar tu, handphone Fuji yang besar dia kan. Dia mikir lagi nak makan handphone tu. Tu yang dekat nak. Beli handphone hijau tak makan orang tua. Masa puri kau tu. Handphone hijau ni kan masa. Dah. Nak cerita pasal qanaah. Tak serah cukup dengan kapur yang ada. Dia kena cukup. Ni kita minta dengan Tuhan ni, atina fid dunya hasanah. Biar kita serah cukup belaka dengan benda Allah Ta'ala beri pada kita semua. Barulah kita boleh buat amal ibadat pada Allah. Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, Imam Ghazali kita panggil. Dia kata misalnya target hidupmu ni berapa sehari? Target hidupmu misalnya sehari berapa mana? Untuk sara keluarga. Katakanlah target kita nya 100. Misalnya 100. Bila kita boleh dah 100 kalau kita nak tu, dia kata cukup dah tu. Lepas tu waktu masa lain pergilah, pergi ngaji, buat khidmat gotu, buat khidmat gani untuk akhiratmu pula. Kita kalau pukul 10 pagi boleh 100, nak lagi 100, kalau dah kurang belah dah 300 kahwin hari ni. Akhir sekali duk gelar dan ada buat pitih kita dekat Zuhur Jumaat lepas, zikir kita lepas, gotu gani lepas. Kita apa dia? Kita ada sifat qanaah. Kalau ada qanaah sekarang ni kan, alhamdulillah. Dia kita ulama jemaah kita ni dia kata fid dunya hasanah ay ta'atun wa qanaatun. Biarlah kita ada sifat taat dan sifat qanaah. Dia cukup dengan gapo yang ada ni, barulah hidup kita ni relax. Tapi payah ni nak letak dalam tubuh kita ni hatu. Amo tengoklah masyarakat kita, umumnya orang kita dia ramai juga orang susah, tapi amo tengok umumnya ramai orang senang. Bila tua ni hidup disara oleh anak-anak. Amo tengok orang-orang yang ada anak yang berjaya ngaji-ngaji sekolah mula ke, mari dia pakai satu orang sahabat dah sekelami. Dia kata, ustaz lah ni anak saya royak saya. Mama nak pergi mana? Pergi. Kita kan berhidupkan sikit. Mama nak pergi mana? Mama gila. Ada pitih? Mama royak. Mama lama dah menanggung susah perang kita mula dia kata. Mana nak royak awinya kan? Tak habis dah pitih untuk dia makan. Tapi kena rasa qanaah tu cukup dah. Alhamdulillah di hari kamunya cukup dah. Barulah kita senang hidup. Tak cukup berat bawa doa ambak-ambak. Pada ambak-ambak. Tu enggak pitih hamba kata. Dengan tanah pun suka juga ustaz mak dia. Tak cukup dengan tanah yang ada. Tanah dia nekat dah. Tak cukup dengan yang ada. Kita aneh atas tara. Kita omok tu. Tanah atas tara tu kita omok. Tengah untuk tanah lagi. Atas tara kita aneh dulu. Aku dekorate. Tu semua tu kerana tak ada sifat qanaah. Itu kita minta dengan Tuhan. Dunia ni biar hasanah. Boleh buat taat pada Allah. Boleh cukup dengan apa yang ada. Dan kita fikir. Apa tu yang kita terjemah dengan cukup apa yang ada. Bila kita serah cukup dengan apa yang ada ni, kita puas hati belakang, kita akan hidup dengan juru atas dunia. Itu dua sifat. Yang ketiga, wa fil akhirati hasanatan. Dan kita minta dengan Tuhan juga di akhirat kita boleh hasanah. Dia jemur sininya maghfiratan wa rahmatan wa syafa'atan wa fawzan wa najatan wa jannatan aliyah. Dia kata, dan kita minta di akhiratnya dengan minta dengan Tuhan kitanya kebajikan juga di akhirat. Lagi mana kebajikan di akhirat? Dengan maghfiratan. Allah Ta'ala beri kita keampunan. Minta dengan Tuhan bila kita pergi di hari akhirat nanti, biarlah Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri pada kita ni maghfiratan. Maghfirah maknanya keampunan daripada Allah. Minta dengan Tuhan biar Tuhan ampuni akan dosa-dosa kita. Oh, kita pergi di akhirat ni kalau kita mendapat pengampunan Allah kan, kita akan selamatlah. Yang kedua, warahmatan. Kita mendapat rahmat daripada Allah. Dapat rahmat daripada Allah. Itu pun dia panggil hasanah di akhirat. Rahmat yang kasih sayang Allah. Dia rahmat tadi bukan sekat kasih sayang.
dia sambung dengan sia belah. Kasih sayang tu sekarang dah, sia belah tu dua perkara. Tahu sia belah? Sia belah begitu rumah tangga kan. Dia kata wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Di antara tanda kebesaran Allah Taala bahawa kita ni berpasangan. Wa ja'ala bainakum, Allah jadikan di antara kamu mawaddatan. Mawaddatan maknanya perasaan kasih sayang. Wa rahmatan, siablah. Oh siablah tu kita nak. Siablah ke mana? Dia hari tua demo tak cekak kahwin uru, kahwin tak cekak demo uru. Demo tak cekak menano kahwin pakai nasi buku. Atau kesiablah tu. Demo sakit kahwin dulu. Pasal apa? Siablah. Saya sia. Dia saya, dia ramai orang saya. Tapi sia tu korek. Sia ni payah dia mau. Ramai mana orang nikah, bila salah seorang pasangan sakit, maka salah seorang tu buat. Pasal apa tu? Pasal sia tak ada. Kata masuk kau tengok, oh, tawak sahabat hari manji kan. Walaupun uzur, bini, pipi, bini, turun tangga, naik kereta. Dua perkara tu, saya dengan sia. Kita minta dengan Tuhan ni, sia dah kaku Tuhan di akhirat. Pasal apa? Pasal kita di akhirat bukan bawa pahala banyak mana pun. Kalau Tuhan tak sia kita, jangan kita. Kalau kita buat senara buat kita pergi di akhirat, banyak mana pahala baca Quran kita bawa. Dalam hidup kita ni, berapa kali kita kata? Ada setengah orang kata jahannam mulut tak lagi. Banyak mana zikir kita bawa, banyak mana bayar sunat kita bawa, banyak mana sedekah kita bawa, banyak mana ganti-ganti kita bawa. Bila kita ni kekurangan belaka, tapi kita nak rahmat Allah, kita minta di akhirat ni kebajikan atau kebajikan negara dia. Sialah aku ya Allah, walaupun aku ni bawa pahala tak banyak, mestiakanlah aku tu kebajikan. Kita minta dengan Tuhan lah di akhirat. Ya kita bak ni dekat Korea lah, sekat tua dunia boleh puasa habis Quran. Mula kan sekat tu. Kalau dia saya aku. Dan kita bukan memang dia tilka agak tilka. Allah kalau awak tanya kita belakang buat kita, siapa dia habis baca Quran boleh puasa start pun dah. Umur 20 halak mari 20 tu habis dah baca. Boleh akak tanya. Masa kerja mula kodok tua ni baru dia duduk selo tunggu bulan-bulan jenera balik 3 las sekali balik. Tu juga. Jadi kita dengan pahala tak banyak ni dah. Minta dengan Tuhan sia atau hasanah di akhirat. Dia kata rahmatan. Tak kata kau je dengarlah, dia mengajar aku serupa juga. Amo pergi benar kata-kata seorang ulama dalam bentuk syair. Dia kata walaisal mar'u yuladu aliman. Tak ada orang atas dunia ni beranak alim selalu. Tak ada. Mana ada atas dunia orang beranak alim? Ada orang beranak berlari terbang lalu. Ada macam-macam zaman lalu. Ada tolong kau tua, tolong kau ni. Zaman muda dekat macam-macam tolong. Dia mula baju paya, kain belah ada belakang, rambut macam ikan flower. Ni mujur tu hari body guru, nak pakai kebaya tak muat. Kalau guru pakai lagi pun tak tahu. Ayat kita dah lah pahala tak banyak, dosa pun nak kita buat gitu. Orang jantan lah, muda enggak rambut sisi. Sisi duk cokek bunga, mentah-mentah sisi, mentah-mentah sisi, rambut lebat mula. Dan ni bersisi suka mochi dah. Sisi kan pun 3 orang dah ada kan, 2 santok belakang. Gitulah ibarat. Jadi kita dengan minta dengan Tuhan satu keampunan,
Wa fil akhirati hasanah ni satu keampunan, duanya rahmat. Ketiga, wa syafa'atan. Kita minta hasanah di akhirat juga lagu mana? Biar Tuhan ni tolong kita. Syafaat kita ni pada hari akhirat. Hari akhirat sesok bukannya semua orang boleh syafaat. Orang kafir tak boleh syafaat. Orang beriman insya-Allah fahiyana ilatun insya-Allah. Nabi kata akan diperolehi oleh semua umatku. Minta syafaat biar boleh. Nombor 4 dia kata wa fauzan wa najatan. Dapat kejayaan di hari akhirat. Wa jannatan 'aliyah, boleh syurga. Ni wa fil akhirati hasanah. Maknanya esok kita di akhirat ni kita boleh syurga Allah Subhanahu wa taala. Okey, 2. Yang ketiga makna lagi, wa qina azabannar. Ya Allah ya Tuhanku, selamatkanlah aku dari siksa api neraka-Mu. Kita minta dengan Allah Ta'ala selamatkanlah kita daripada api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakni jagalah kami ya Allah. Lindungilah kami ya Allah daripada segala perkara yang mendekatkan kami kepada api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Ada seorang ulama kata, wa naqala 'ala al-isnad li Abi al-Hasan al-Bakri anna fil ayati lil mufassirin nahwa 300 qawl fi ta'yin al-murad bil hasanatain wa ahsanha. Dia kata disebutkan oleh ulama Abu Hasan Al-Bakri bahawa pada mentafsirkan dunia ni kebajikan, akhirat ni kebajikan, ada 300 tafsiran. Tafsir hasanah di dunia, hasanah di akhirat. Dia kata baik. Dia kata sebanyak-banyak aku jumpa, antaranya dia kata wa ahsanuha, yang terbaiknya dunia hasanah, maknanya dunia ni kebajikan, wa fil akhirati hasanah, akhirat kebajikan dekat dengan Allah. Wa qina azabannar, dan lindungilah aku ya Allah daripada azab neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mintalah dengan Tuhan lindungi kita semua. Dunia lindungilah ke mana? Minta dengan Tuhan perlindungan. Jangan sekali-kali kita buat perkara-perkara Allah Ta'ala marah, yang boleh menyebabkan kita ni masuk neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari saya dengar satu TikTok, satu orang bapa dari Fatani, bagus juga pandangannya. Dia kata di antara perkara yang kita buat tak serah dosa, kita rasa baik tapi tak serah dosa. Allah tuan-tuan setuju ke tak? Saya duk mikir juga dia raya tu. Dia kata kalau sekiranya mak ayah dan mak ni mati salah seorang, maknanya mak mati, ayah mati, salah seorang mati, kalau dia nak nikah kena bunyi. Sebab apa? Dia kata kalau anak tino ataupun anak jantan, dia tak boleh tengok pada aurat si mak dan si ayah dia. Misalnya kalau mak sakit, anak tino tak boleh tengok aurat mak nak basuh berak. Tapi kalau tok lelaki dia boleh tengok muka pasangan hidup dia. Sama juga dia kata kalau mak mu, kalau mak demo, dia kata ayah demo mati, dia nak nikah, bagi dia nikah. Pasal apa? Kalau dia uzur, si ayah tu dia boleh tengok, boleh cuci kecil berak dia. Tapi kalau anak tak boleh tengok aurat mak gitu malu, dia kata. Saya duk dengar tak kata, saya kata betul juga. Kita pun malu. Kalau bini kita nak basuh berak kita uzur, kita kata taklah malu sangat muka bini kita. Tapi kalau anak kita malu juga.
setengah-setengah orang kan. Depan natu tak nerak dah tengah datang. Betul tak? Dia mau nak tidur lebih depan natu. Tak gamuk dah. Tidur tak tergamuk dah. Kamu duk mikir dia kecek tu. Ada betul juga. Pak kita lah ni kita pergi komisi dah. Kadang-kadang hak sakit tu jatuh. Cari misi hak tino. Basuh berak air. Lagi dosa. Hati kita bimbing juga lagi tu. Payah juga hidup ni kita jaga malam lah. Tasawir dosa tu. Tasawir dosa kita. Bila kita hidayah akhirat. Tasawir dosa. Kita duk mikir. Dia tengok poin dia mari tu. Dia kata. Ada betul juga apa ni raya. Malu juga dah kita. Kalau anak-anak nak tolong basuh berak kecil kita. Selagi kita kabar lah. Tak bui. Hot lebih tak kabar. Tak ada arah. Tapi kalau terpaksa. Dia darurah lah. Terpaksa kan. Nak nikah. Tapi tak ada orang. Ataupun nikah dah. Boleh pot diri pun mengayah jalan. Nak basuh berak berapa jalan gitu. Dia pun nak basuh berak dia pun tak boleh. Maka tegah tu anak dia melihat aurat tu dia darurah sajalah. Kerana tak dapat tidur lah. Dia kalau boleh kan basuh berak ayah tu. Pasal tengoklah pada aurat ayah tu pakai rabah gitu jelah. Wah. Kamu duk mikir sebagai hamba kata betul juga bapa ni raya. Dak budak-budak lah ni. Bukan senang nak pergi mak nikah lain, ayah nikah lain. Nak hak muda. Muda kan boleh anak bagi harta dengan orang lain pun. Kalau pada demo ni tak apalah menikah tak boleh anak. Dah. Tak demo tak sedap nikah. Cakap dia pasal kain orang kata aku buat dobi dia. No. Ada sini anak nikah. 70 lebih nak nikah ada. Kita pegung alik ni ada tak ada bini. Ada apa dia tak ada bini ni. Tahu lah. Senang minggu depan kat sengih mari terus kereta putih. Mana sengih dua ni. Mana? Saya ada seorang ustaz lah, ada cerita ni. Seorang ustaz ni, ustaz saya lah. Saya pergi jalan rumah dia. Tengok ayah dia ada. Ayah dia ni saya tak kenal mak. Saya tak kenal ayah dia sebagai ayah dia. Saya kenal dia sebagai pokcik di masjid. Dia, mak dia dengan ayah dia ni cerah masa belum beranak ni. Bini ngadu untuk lelaki cerah bini. Lepas tu anak yang lahir tu jatuh jadi ustaz saya. Kata ustaz saya ni pecik. Saya pergi rumah dia. Umur ustaz dekat tu 50 tahun. Umur ustaz. Ustaz saya. Saya kenal pocik ni jemaah masjid. Lepas dia cerah dengan bini dia, dia mari nikah orang lah kau ni. Biarlah lah kau ni tu mana sedekah lah. Boleh anak ke apa? Dan kita kena, kita panggil posu dia. Tak tahu ke dia ni ayah cikgu kita. Lepas tu duduk alik ni boleh 4-5 ni orang tu, takdir Allah Ta'ala je. Matilah maksud. Anak-anak besar belakang lah, bukan 50 tahun dah nikah sama. Dia duduk sore, anak duduk Kuala Lumpur jauh, duduk sore mana. Last sekali ayah dia kata anak dia gini lah, ayah miklik duduk rumah. Balik ada rumah Kota Baru. Anak dia ni pula pegang mak dia. Bila besar dia pegang mak dia tak nikah. Lepas ceramah tak nikah. Pada duduk atas rumah tu dulu. Ya amat pergi jalan tu, kata ke amat tanya, kata jadi kuala. Dia kata anak amor lah ni. Dia kata ni. Oh gitu. Anak puasa. Kata anak dia payah. Ustaz Syuaib dia kata anak payah dah ni. Mak anak
nanuk atas rumah ni, hok makan tu ayah Hana. Tapi ayah Hana tu bukan tok laki dia. Muka cerada ke aurat kena jaga. Mu anak pakai itu. Muka ayah Hana tu nak lepas lain tak boleh. Jadi mu anak dia tak sebuah rumah Hana, tapi bukan bini dia. Kita faham ke? Ya hamba kata ke mana? Ya ni lah maksud nikah mula. Tayak dia nikah semula dengan maksud tu. Kata nikah wan, dia kata aku tua ni. Bagi tayak ada dia, Ustaz, nikah mula mak ayah. Dia tak lama pergi mula jalan. Ngomong cikgu kita sayang cikgu kita. Kita pergi mula siapa masa dia rumah tu kan. Puasa tu tengok kamu suka, seripik mata-mata dia suka. Kata warna puasa suka balik. Dia kata, aku nikah semula mak dia mula kan. 57 tahun dia nikah semula dua tu. Kata ni baru hasanah di dunia. Allah Rabbi ni muncul kata nikah orang lain. Kita minta dengan Tuhan yang lagi telah, dan jangan kita buat dosa dah. Atas dunia kita buat dosa lah. Jadi bila kita buat dosa, insya-Allah dosa kita kurang. Bila dosa kita kurang ni kan, kita akan selamat lagi daripada api neraka Allah. Itulah kita nak carilah jalan ke mana-mana. Biasa masyarakat tu hanya sekadar kata cerita yang berlaku untuk motivasi kita sekalian, untuk motivasi kita semua. Begitulah ceritanya. Baik, kita sambung sekali lagi. Dan Muslim menambah dalam riwayatnya, katanya Imam Muslim itu Imam Muslim, Imam ahli hadis, adalah Anas radhiyallahu anhu, apabila hendak berdoa dengan sesuatu doa, dia memadai dengan doa ini sahaja. Dia kata, Anas menceritakan, dia kata bila dia nak doa dengan satu-satu doa, dalam banyak-banyak doa ni dia kata doa mana menjadi pilihan. Doa pilihan dia ni, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Jadi kita ni kan dah gitu mu nak pilihan Anas. Anas ni budak suruhan Nabi, hok dekat dengan Nabi. Anas juga cerita kita gawan dia. Nabi kita doa dia paling banyak dia baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa yang paling banyak apa dia ni Nabi kita baca. Anas pula kata, dalam banyak-banyak doa, kalau aku nak doa dengan satu doa, mesti aku pilih doa Rabbana atina fid dunya hasanah, Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu dua. Kalau setara inilah keadaannya tuan-tuan, maka doa ni selayaknya kita ni tidak tinggal setiap kali kita berdoa. Nabi kita suka berdoa. Sahabat paling dekat dengan Nabi, khidmat dengan Nabi, nama dia Anas pun tak tinggal berdoa dengan doa ni. Maka kita pun berdoa lah semua doa ni. Setiap kali kita doa, kita baca, jangan tinggal Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baca semua. Kami meriwayatkan daripada Abdullah bin Ja'far dari Ali radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajar beberapa kalimah ini dan menyuruhku untuk mengucapkannya setiap kali aku ditimpa kesusahan dan bencana. La ilaha illallahul karimul azim, subhanahu tabarakallahu rabbul arshil azim, alhamdulillahi rabbil alamin. Ini doa lain pula. La ilaha illallahul karimul azim, subhanahu tabarakallahu rabbul arshil azim, alhamdulillahi rabbil alamin. Tiada Tuhan melainkan Allah yang maha mulia lagi maha besar, maha suci dia, maha berkat Allah pemilik arsy yang agung. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Dia kata, dan Abdullah bin Ja'far sentiasa mengajar doa ini kepada orang lain
dan ditiupkannya kepada orang yang sakit demam panas, dan diajarkannya kepada anak-anak perempuannya yang berkahwin kepada orang-orang asing. Baik, dia kata di sini satu riwayat lain menyebut daripada Abdullah bin Ja'far radhiyallahu taala anhu, dia kata baca doa ni, la ilaha illallah. Baca doa tadi, Abdullah bin Ja'far dia kata yulaqinuha, dia ajar pada orang lain, wa yanfusu biha, kalau ada orang-orang tak apa sihat dia baca, dia tiup pada orang lain, wa yu'allimuha, dia mengajarkannya kepada orang lain. Dia ajar doa ni kepada mana-mana orang lain. Masya Allah. Tapi kita ajar doa ni, dia pun amalkanlah membaca doa ini. Dia kata Abdullah bin Ja'far bin Abi Talib. Siapa dia Abdullah bin Ja'far ni? Ja'far bin Abi Talib. Dia ni adalah, nak kena perawi hadis sikit, Ja'far bin Abi Talib ni ialah anak kepada Abu Talib. Abu Talib dengan Nabi jadi mana? Oh, saudara dah. Jadi Ja'far ni sepupu ni. Dah Abu Talib tu pok saudara Nabi. Jadi Ja'far ni sepupu Nabi dah. Jadi sepupu Nabi Ja'far ni. Ja'far al-Qurashi al-Hashimi, dikenali dengan nama Abu Ja'far. Nama glamour dia Abu Ja'far. Mak dia nya Asma binti Umais. Asma binti, ni sahabi ayat sahabat ni, Asma binti Umais. Waladathu, melahirkan dia di negeri Habsyah. Dia kata dia adalah awwalu mauludin minal muslimin, orang yang pertama lahir di kalangan orang Islam. Wulida biha tuwfiya bil Madinah, dan dia meninggal dunia di Madinah pada umurnya 70 tahun. 70 tahun. Wa kana Abdullah perawi hadis ini baca doa Rabbana ni, kariman, dia seorang yang orang panggil seorang yang mulia. Baca doa ni, la ilaha illallahul karimul azim, subhanahu wa ta'ala, subhanahu tabaraka wa ta'ala rabbul arsyil azim, alhamdulillah rabbil alamin. Dia ni seorang yang mulia, kariman, jawadan, seorang yang pemurah. Dalam mulia, tangan dia pemurah pula. Lembut orangnya, tak gaduh nak beki kasih. Afifan, jauh daripada buat benda-benda haram. Sakhiyan, dia orang panggil ke dia ni kan lautan bagi segala yang ada. Asal dia ni kan banyak kemudahan. Masya Allah. Mulianya sahabat Nabi yang mulia ni, yang sentiasa membaca doanya, di antaranya la ilaha illallahul karimul azim, seperti mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita, kepada dia. Dan kita bacalah doa ni kata insya-Allah taala. Kami meriwayatkan daripada Abu Bakar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah pernah berkata bahawa doa orang-orang yang ditimpa kesusahan seperti berikut. Ada riwayat daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, dia kata di antara doa yang sentiasa dibaca oleh orang yang ditimpa kesusahan ialah, dia kata doa ni, Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata aini wa aslih li sya'ni kullahu la ilaha illa anta wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Asyara lagi ni dalam kuliah kita pada minggu hadapan biiznillah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana wa adkhilna al-jannata bighairi hisab برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Minggu depan sambung ke surat 253 deh. Tanda sini.
Dia juga. Itu dalam bab perang. Dia kehebatan dia ni macam dia boleh terbang. Ketangkasan dia.